Yo, what's up guys? Sofi, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat apa, Rik? Hari ni memandangkan sekarang ni tengah musim SPM Batch 08. Macam aku Batch 01. Kau, Rik? Aku 00. Kosong lah, tapi bukan itu kita nak tahu, Rik. Kita nak tahu subjek apa yang membuatkan orang rasa nak give up masa dulu. Sebab aku tak sabar dah nak dengar cerita-cerita diorang waktu SPM dulu. Yes. So, jom kita tanya diorang apa cerita diorang. Let's go. Brother. Mana? Okay, bang sini. Okay, hi guys, hari ni saya bersama dengan Hai, saya Wan. Azim, boleh panggil Azim ke? Alif Amiruddin bin Miswan. Arif. Sofia. Account. Paper account lah. Okey, kenapa awak tak suka subjek tu? Account dia macam complicated. Macam Complicated, okey. dia macam sekejap macam tu, sekejap macam ni. Macam give up je lah. Paling tak nak account. Sampai Okey. sekarang saya cuba elakkan. Oh, sampai sekarang. Tapi saya baru nak tanya, kalau boleh share lah, apakah keputusan account awak masa tu? Oh, okey. Nah, Lepas ke tak lepas? untuk result SPM saya dapat lulus, dapat B-. Oh, apa B-? Guys, dia punya tak nak tu B- guys, bukan biasa-biasa. Mostly science. Awak rasa subjek sains tu memang rasa macam wish. SPM tu awak still jawab ke macam mana? Masa SPM tu mesti jawab sebab rasa kita dah bayar duit SPM ni takkan nak main-main jawab. So, jawab je. Kimia kot. Sebab saya tak minat sangat kimia. Faham. Maknanya abang science stream lah kan? Science stream. Adakah masuk science stream sebab abang suka ataupun memang kena paksa? Saya follow the flow. Ikut je. Okay. Tahu-tahu dapat, terus je lah science stream. Okay bang. Alright, so waktu SPM dulu, boleh share sikit tak? Apa result dia? Saya Alhamdulillah lulus. Tapi lulus atas pagar. Dulu tak bangga. Janji tak fail bang? Janji tak fail lah. Macam saya pun E juga Oh, ya? Janji tak fail, tak Janji apa. tak Kau like admit. Nampak tak? Yang paling popular orang kalau boleh nak drop, AdMed. Kenapa? Kenapa AdMed? Sebab saya sendiri pun tak tahulah apa yang saya belajar masa belajar. Ambil tahu tak kenapa? Ambil sebab masuk science stream. Itu sebab. Oh, memang wajib kena ambil lah. Tapi masa proses belajari AdMed tu? Masa proses tu senang. Senang. Tapi bila kita dah dapat soalan tu, kita dah jawab, kita tak dapat markah yang apa yang kita nak. Oh, tak macam apa yang kita expect lah guys. Nasihat saya kepada untuk pelajar SPM lah yang ambil account, kalau boleh dengar cakap cikgu, jangan kau ajar dengan cikgu dan buat je semua yang cikgu suruh. Percayalah, benda tu akan tolong awak semua. Untuk nasihat saya lah, untuk budak-budak generasi muda yang tengah ambil SPM, yang tengah ambil SPM pun sekarang, korang jangan give up ke apa, korang terus buat. Kalau korang rasa nak give up ke apa, korang kena fikir family korang, mak ayah korang, adik-beradik korang, and then semua yang ada di sekeliling korang. Jangan fikir susah. Fikir kita nak selesaikan benda tu je. Janji jawab, jangan tinggal rugi lah. At least kita cuba betul. Teruskanlah apa yang awak belajar dan cubalah sedaya upaya. Sebab daripada SPM tu, awak akan melanjutkan pelajaran ke seterusnya. Sekiranya awak mahu melanjutkan lah. Okay, nampak tak? Kata-kata yang orang kata singkat, padat tapi sampai. Okay guys, selesai sudah kita pergi pusing-pusing tanya orang ramai tentang apa subjek yang diorang paling rasa nak drop. Nampaknya ada yang cakap sains, ada yang cakap sejarah, ada yang cakap matematik. Macam saya rasa saya geng drop matematik. Jadi untuk adik-adik yang kat luar sana yang tengah menduduki SPM, kami ucapkan selamat maju jaya dan good luck. Sampai di sini saja video Era Avengers untuk hari ini. Don't forget to like, share and comment down below. See you on the next video. Bye.